Tuan ada mata, tuan ada akal. Tuan tengok dengan mata, tuan fikir dengan akal. Nah, sebenarnya banyak orang dok kata minyak ikan lenang ni tiruan, bukan asli. Minyak ikan lenang ni sebenarnya saya proses sendiri. Nah, daripada azali lagi, daripada ayah saya tengok betul. Nah, saya belajar, guru saya macam mana nak proses minyak ikan lenang ni dengan ramuan, akak-akak kayu, bunga-bunga kayu yang terpilih. Ada yang saya beli, ada yang saya cari. Sebab saya pun manusia biasa macam tuan juga, lapar tidak berbeza. Sama-sama tumpang di atas muka bumi Allah ni, tak ada manusia yang hebat, tak ada manusia yang pandai. Sama juga macam tuan. Harap berharap pertolongan daripada Allah SWT. Saya proses minyak ikan lenang ni memang guna dia untuk orang. Nah, kalau orang ada masalah betul-betul tenaga lelaki, berorat lah. Tak kira lah orat apa pun, tuan balik pergi sapu. Ni sebenar-benar minyak ikan lenang saya nak bagi dekat tuan yang diproses oleh saya sendiri. Guna dia untuk orat tuan. Alhamdulillah.